Projek pertama ialah Pameran Karnival Bahasa Kebangsaan KPM 2024. Saya membina sebuah pusat sehenti pameran DBK Institute Aminuddin Baki dengan menggunakan Google Sites sebagai platform utama. Untuk kandungan pameran, kami menggunakan beberapa aplikasi kecerdasan buatan percuma, Suno AI untuk mencipta lagu, Canva dengan fungsi kecerdasan buatannya untuk mereka bentuk penanda buku, Copilot untuk menghasilkan poster yang menarik. Gabungan fungsi kecerdasan buatan ini membolehkan saya menyediakan bahan pameran yang kreatif dan profesional. Canva dan Adobe Express digunakan untuk menyediakan buku program Karnival Bahasa tahun 2024. Untuk video dekat Bahasa Kebangsaan peringkat Institut Aminuddin Baki bagi tahun 2023, 2024 dan 2025, saya memanfaatkan aplikasi kecerdasan buatan. Proses suntingan dan penghasilan video melibatkan banyak alat iaitu Canva, Leonardo AI, Kling AI dan Hedra untuk grafik dan visual. 11 labs untuk penjanaan suara, Gemini, Copilot dan ChatGPT untuk penulisan skrip dan idea, CapCut dan Zepeto untuk suntingan video dan avatar. Video-video ini kemudian dihebahkan di platform media sosial seperti TikTok, Facebook dan YouTube. Bagi aktiviti dekat Bahasa Kebangsaan peringkat Institut Aminuddin Baki, kami menggunakan Canva untuk pelbagai fungsi kecerdasan buatannya seperti Code for Me, penciptaan poster, Padlet, book widgets dan crossword labs untuk aktiviti interaktif dekat Bahasa Kebangsaan. Janaan video aktiviti santai bahasa menggunakan iMovie. Semua dokumentasi aktiviti disimpan dan dikongsi melalui platform Google Sites, Santai Bahasa dan Google Drive. Janaan video aktiviti santai bahasa menggunakan iMovie.